Saya nak try nasib kat Perak ni sebab kat KL tak dapat. Dia yang daftar sendiri dan dia just inform saya, so saya pun support, okey boleh, okey je. Saya datang untuk menunjukkan bakat untuk masuk ke Akademik Sepak Takraw Malaysia. Anak akak ni dia istimewa sikit sebab dia ada masalah saraf tangan sebelah kiri. Sejak lahir lagi lah. Dia memang minat takraw. Memang kalau kat rumah tu pun kalau macam balik sekolah dia memang suka main takraw lah petang-petang. Saya berasal dari Kelantan. Tujuan saya datang ke sini, saya join untuk anak saya Planet STL. Saya datang dengan ayah saya dan kawan baik saya, Fakrullah. Masa sekolah rendah saya wakil negeri. Masa tu saya baru kenal Hazwan. Lepas tu hubungan saya dengan Hazwan jadi baik. Saya Muhammad Azlan bin Abdullah. Saya rasa excited datang ke klinik sebab ada selection ke camp akademik. Saya start main takraw darjah 5. Ayah dah ajar saya menimbang, lepas tu servis. Dia ni memang berminat sangat main takraw, tapi waktu tu dia tak berapa pandai. Saya lah yang selalu bagi didikan untuk dia lebih pandai bermain kan. Walaupun saya main tak perform sebab saya sakit lutut sikit, tapi saya yakin saya boleh dapat. Sebab apa yang saya buat, saya confident. Bila saya di akademi nanti, saya harap coach kat sana dapat nampak saya punya kemahiran untuk skuad Malaysia suatu hari nanti, insya-Allah. Saya akan rasa bangga dan amat berpuas hati kerana usaha yang saya lakukan selama ini dan berharap dia akan berusaha lebih lagi untuk mencapai cita-cita tersebut. Bila orang tu rasa nervous itu, dah main dia tak nervous lah. Saya dah tunjuk 100% yang terbaik. Tapi saya yang tak dapat. Saya dah dapat shortlist tu dekat final round. Saya tak dapat juga. Tak dapat nak pergi final camp. Akan cuba training setiap hari. Saya akan push lagi boleh. Saya harap dapat pilih di camp GP Pening. Jangan patah semangat, just cuba selagi boleh. Selagi ada kemahuan, selagi ada kehendak dan setiap ada peluang itu kita go ahead je sampai capai cita-cita tu. Masa pemilihan tu saya rasa saya tak dapat. Saya buat yang terbaik walaupun ramai yang lebih dewasa pada saya. Masa nak umum, Abang Lan sebut nombor saya terasa terkejut dan gembira. Saya datang dari Kelantan 5 jam, rasa berbaloi sebab saya datang daripada jauh dan terpilih. Semula-mula tadi, saya tak boleh bagi 100% sebab saya tak serasi dengan teammate saya. Saya rasa kecewa sikit sebab tak terpilih. Masa tu Abang Lan tak umum nombor Hazwan. Saya tak percaya sebab Hazwan ni bagus. Walaupun saya tak terpilih, saya dapat pengalaman dengan coach-coach negara dan tunjuk ajar. Saya harap Hazwan terus berusaha dan jangan putus asa sebab kita ni muda lagi. Kita sama-sama mencapai cita-cita kita untuk wakil negara